PlayStation tu merupakan peak gaming 20 tahun lepas. Dia ada banyak masalah kalau ikut standard sekarang ni kan. Loading time lama, CD boleh calar. Lepas tu jangan mula kalau aku nak cakap pasal skrin merah ni kan. So aku decide aku nak main balik PS2, tapi kita nak buat lagi padu yang can run games at 4K 60fps and game-game lain lagi. So plannya ialah untuk aku masukkan satu PC ke dalam body PS2. Dan aku pun search dah dekat rumah Orin. Masalah nak jumpa PS2 tebal yang fat tu susah. And kalau jumpa pun harga mahal lah. Takkanlah aku nak beli semata-mata untuk keluarkan isi dia kan. Bazir lah. Okay, long story short, aku jumpa ada satu listing dekat Facebook ni. Aku search je PS2 faulty, and turns out ada sebiji. Tapi malangnya dia tak ada disk tray dengan power button ni man. Like, itu one of the iconic parts lah. Especially logo PS yang boleh pusing kat depan ni kan. Okay lah, daripada aku spend 500 nak baraikan balik PS2 tu kan. So PS2 chassis ni kita ada. And sekarang untuk kita cari pula mini PC kita. So untuk mini PC ni cerita dia panjang sikit. Jom aku nak bawa korang pergi tengok something. Okay, so mini PC kita dah sampai. And mini PC yang kita akan pakai ialah, okay, full disclosure, diorang memang hantar PC ni kat aku. Diorang email kata nak collab kan. Aku macam tak percaya lah sejak bila orang nak collab dengan aku ni kan. So surprisingly, aku search lah nama Firebat tu dekat Shopee. Memang ada rupanya Firebat tu. Rupanya diorang mainly focus on mini PCs and laptop, which is perfect lah untuk build kita kali ni. So secara ringkas ni spek Firebat M02 ni. And some spek tu lagi power daripada custom PC aku sendiri. Integrated graphics dia pun not bad kak. Nanti kita akan tengok benchmark. Dan untuk I/O dia pun stack juga. Kat depan ni siap ada Type-C, USB 3.0, I/O port kat belakang pula ada yang ni. As for now, aku tak nak buat deep dive lagi pasal PC ni. And once aku dah lama sikit pakai PC ni, baru aku boleh review properly kan. PC ni boleh buat apa semua. Mungkin aku nak upgrade sikit ke. So kalau korang berminat nak tengok, tekan subscribe. Oh brother. By the way, kau nak tahu dude, orang-orang tempat kerja aku dah tengok video aku. Oh my god, kau tahu tak, memalukan gila. Itu rumah aku ni pun tengok kat video aku macam Allahu Akbar. Aku tak expect orang terdekat aku akan tengok. And aku buat benda ni diam-diam pun, tak siapa pun tahu sebenarnya. Kira jauh ke kita dah pergi kan. Not bad, not bad. Thanks to you guys. Okay. Jom kita sambung projek kita. Okay, sekarang kita nak disassemble case PS2 ni. Dalam ni ada macam-macam lagi lah. Ada dia punya frame dia, ada dia punya heatsink semua kan. Tapi sayangnya tak ada motherboard lah. Aku nak tengok motherboard PS2 yang dulu ni kan. And kita dapat plastic shell PS2 ni. Dan kalau tengok size dia memang sedang elok je dengan mini PC ni. Boleh letak betul-betul dalam case PS2 ni. So masa untuk buka mini PC ni. Lepas dah tanggalkan semua skru, kita boleh tarik pull out tab ni untuk buka dia punya case ni. Dan kita nampak ada satu spare M.2 SSD punya slot lagi lah, kalau nak expand storage lagi. Dan kita unscrew pula motherboard daripada plastic case dia ni. Untuk reveal dia punya CPU fan dia dengan blower style macam ni. Dan aku try juga untuk unscrew CPU fan dia ni. Tapi aku tak berani nak unscrew lebih-lebih lah. Saja je nak tengok copper heat pipe semua ni kan. Nampak menarik lah. Lepas tu aku pun macam pelik, ada dua kabel attach dengan tape macam ni dekat case ni tu. Aku tanya ChatGPT, rupanya itu ialah dia punya antena untuk Bluetooth dengan Wi-Fi dia. And finally kita dah dapat dah the bare bones PC kita complete in palm of my hand. Sekarang kita ada satu lagi masalah. Mounting points untuk motherboard ni tak sama dengan mounting point dekat PS2 ni dulu. Jadi aku menggunakan ilmu kemahiran hidup, fizik dan kewarganegaraan untuk buat stand off dengan cara macam aku buat custom mini PC aku yang lama ni. Iaitu aku menggunakan custom backplate, which is aku gunakan clipboard yang kau guna nak tidur nota tu. Lepas tu aku akan buang clip ke atas ni. And aku akan cut to size according to PS2 shell yang belah depan ni. Safety first. And aku ada beli toy baru untuk projek ni, iaitu mini grinder daripada Kilat. Boleh lah guna nak potong-potong plastik, nak poli-poli sikit kan. Busuk no. Lepas tu untuk clipboard ni, material dia macam almost silikon sikit lah. Dia bukan solid plastik yang keras tu. So aku try pakai grinder ni juga. Letih juga, dia macam bergumpal macam tu kan. Tak apa cantik lah. So last kali aku pakai cutter. Lepas tu tarik-tarik banyak kali sampai tembus. Lepas tu boleh putuskan lah dia punya lebih ni.
Okay, so lepas dah buat cut out semua, dah siap dah backplate kita. And aku dah standby sekali lah stand off tu. And aku buat stand off tu guna M2 screw. Nasib baik ada yang panjang macam ni. Dan lubang tengah ni pula ialah untuk lubang fan dia. And aku buat dust filter sekali lah. And cara aku attach dust filter ni ialah dengan guna gum 3 second ni je. And finally dah siap dust filter untuk intake fan kita. Lepas tu nanti ada yang tanya, bang, filter tu buat daripada apa bang? Aku carilah jaring-jaring macam ni kan, tapi tak jumpa. Last kali aku guna Facebook Facebook warna-warni ni je. Sebab tu lah dia dust filter ni warna-warni. Barulah penjimat nombor 1 Malaysia. Ok, sekarang kita dah siap mount kita punya motherboard dekat backboard kita ni, sekali dengan tampal antena-antena dia ni lah. Yang kat belakang ni ada ruang untuk fan dia. So aku sesuaikan lubang-lubang kat belakang ni dengan stand off PS2 ni. Nasib baik juga screw M2 yang aku pakai ni sama dengan size screw hole untuk stand off ni. Cuma dia ketat sikit yang kena buat track baru lah. Okay guys, finally dah siap assemble aku punya PS2 baru ni, ataupun aku panggil PS2.5 sebab 0.5 tu setengah daripada PS2 lama. So anyway, sayang sikit kat airport depan ni lah. Kalau aku ada 3D printer ke apa, probably aku akan buat yang cantik sikit kat depan ni. Aku at least nak display PS2 ni, mesti lah nak display yang cantik sikit. At least kena buat kaki yang proper sikit lah. Sebab kalau macam ni dia macam wow macam tak stable sangat. So nanti bila aku kalau dah ada 3D printer ni, aku mungkin akan 3D print lah kaki kat bawah ni. So jom kita letak kat tepi ni. Alright, sekarang untuk kita cuba on pula PC ni. Nasib baik boleh on jugalah, tak ada komponen-komponen yang rosak. And startup logo ni pun logo Firebat sendiri. So since PC ni dah ada built-in wifi dengan bluetooth, aku boleh sambung terus je aku punya mouse ni. Okay, actually mouse ni aku pakai dongle dia. Macam bluetooth, keyboard bluetooth aku ni, aku memang sambung pakai bluetooth je lah. Tak payah pakai kabel apa. So memang apa, look at this clean cable. Except for that lah, memang tu kabel tu memang tak boleh buat apa lah. Start PC inilah wallpaper kita ya, wallpaper Firebat. So next kita nak set up emulator PS2 kita lah. So kita pergi PCSX2 kan, kita cari installer dia lah. Aku install tapi internet kat atas kat office ni lembab sangat. So aku just skip lah. Buat satu folder nama PS2, aku letak dalam ni semua. Dia punya desktop wallpaper, game, save file semua aku letak dalam ni lah, BIOS apa semua. So untuk setup PC ni aku buat wallpaper macam PS2 punya loading screen. Wah, macam nostalgia sikit kan. Pasal aku pin PCSX2 ni dekat bawah ni. So emulator kat bawah ni, aku just on PC, terus tekan bawah ni, and aku just ready nak play dah game-game kita. Alright, satu lagi benda yang kita mesti ada ialah controller. And aku memang saja je pilih layout PS4 ni. Sebab kalau Xbox punya controller layout tu, analog dia kat sini, D-pad dia kat sini. So kalau macam aku tengah berjalan nak tolak ke apa, aku tak boleh nak tekan D-pad ni. Korang faham apa maksud aku kan. Yang aku pakai ni bootleg PS4 punya je, aku cari kat Shopee. Tapi okey lah, aku guna setakat ni sedap kat. Analog dia rasa macam yang legit punya lah. Kecuali L3R3 dia. L3R3 dia memang cringe sikit lah bentang dia bunyi. Tapi other than that semua okey je lah. And what better game kita nak main, melainkan kita nak main the most popular game kat PS2, GTA San Andreas. Yang bestnya bila main kat emulation ni, kita boleh upgrade macam-macam lah. Macam sekarang ni ada patch widescreen, ada patch 60fps, yang kita boleh tengok lah kat FPS counter kat bawah ni. Satu lagi, kalau dah pakai emulation ni, loading time dia pun laju juga. Yelah sebab digital kan, tak ada pakai CD-CD bagai. Kalau dulu-dulu, ya Allah berjambang lah tunggu loading. Dan sekarang dah masuk ke main game. Yang ni kalau native lah, kalau tak upscale apa-apa kan. Ya Allah, tak perasan pun dulu boxy macam ni looking dia kan. Lucu lah. Yang tu yang best pasal emulation ni, kita boleh upscale dia. Tengok, boleh upscale jadi 1080p, 4080p, sampai 4K pun ada. Sampai 12 kali ganda pun boleh juga. Cuma larat tak larat lah PC tu. And GTA ni actually quite demanding juga lah. Untuk 4K PC ni struggle juga lah nak dapat 60fps. Okay, kan macam aku cakap tadi, boleh adjust sampai 4080p, 4K, 12K pun ada kan. So the next logical step ialah untuk aku main dekat TV yang ada 4K lah. Sebab dulu pun yang aku main game ni dekat TV Sony kena buat aku berapa resolution, 720p je ke apa ke. So next step, jom kita try main kat TV besar pula. Alright, let's go. So aku set up pula PS2.5 ni kat tepi TV aku.
Fun fact, aku tak pernah habis main game ni sebab itu aku dengan abang aku selalu rasa game ni macam 18 tahun sangat. I don't like where this is going. So macam game ni macam terlalu brutal lah, terlalu ada benda-benda yang tak senonoh lah. Okay, yang best ni pasal emulation ni satu lagi ialah kita boleh just download je game-game yang kita tak pernah main tu. So satu yang game aku tak pernah main yang teringin sangat nak main ialah Kingdom Hearts 2 ni lah. Sangat-sangat lah not bad lah untuk tahun dia. And kita dah, alang-alang kita dah boleh upskill jadi 4K ni. Nampak cantik sangat gambar ni. Sekejap aku tunjuk kan. Kalau main kat TV besar, gila feel lah. And last but not least, tak complete kalau kita cerita pasal PS2 and tak sebut one of my, if not favourite game kat PS2 ni, iaitu game sabar dulu, kita baru start doh. Tapi dia macam budak sekolah kan, so kita macam relatable sikit. Aku macam ada sentimental memory juga dengan game ni. So since PS 2.5 ni basically a PC, so dia boleh run game-game yang demanding lagi lah. Contoh macam Genshin ni ke kan. Cuma itulah, yang kat 4K aku tak rasa dapat 60 FPS, cuma still around 30 to 40 FPS plus juga lah. Kalau tukar ke 4040p dapat 60 FPS, which is not bad lah. Ni PC ni boleh run 4040p Genshin juga at 60 FPS. Dan tak lupa juga aku buat benchmark dengan Unity Heaven benchmark at 1080p. Dia dapat around 46.3 average FPS macam ni je lah. So aku try reduce resolution dia ke 720p and not bad juga, dapat 100 FPS juga lah. And last but not least, rebuilding balik PS2 ni membuatkan aku sedar yang gaming ni tak semestinya high resolution and 200 FPS semua tu lah. Ini tentang story, connection, yang memory yang kita ada dengan game-game yang kita main. Dan yang paling terkesan sekali, kita tak pernah fikir pun bila kita off PS2 kita tu merupakan kali terakhir kita main kat PS2 tu.